Ini pula adalah berus silikon daripada GoCocho. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi inilah dia barang-barang yang ada dalam kotak ini nanti. Korang akan dapat satu kabel USB Type-C untuk charging. Korang akan dapat satu instruction manual. Dan inilah dia punya berus itu sendiri. Jadi untuk berus ni dia adalah berus elektronik. Jadi korang kena charge dululah sebelum korang nak pakai dia. Kalau tak daripada specs dia ni, dekat belakang dia ni ada tempat charging dia lah. So ini saja barang yang ada dekat belakang dia ni. Selebihnya adalah dekat depan dia ni korang boleh tekan. Ada satu butang dekat sini. Jadi bila korang mandi nanti, korang ada pencuci muka ke apa, bila korang dah pakai dekat muka korang just tekan sahaja berus ni nanti. Korang terus berus saja dekat muka korang guys. Okay? Dan kalau korang perasan lah kan, berus ni dia sebenarnya dia vibrate tau. Jadi kalau korang dalam kamera mungkin tak nampak, dia vibrate. So bila korang basuh muka korang nanti, bila korang face wash, dia akan vibrate. Dia akan bantu untuk mencuci dengan lebih dalam pori-pori korang dekat muka korang tu nanti. So dia datang dengan 3 speed. Dia ada speed yang slow, speed yang medium dengan speed high. So untuk korang tutup dia nanti, korang tekan lagi sekali, dia akan terus tutup dia punya mesin ini. Jadi mesin ni dia simple lah. Korang yang mana nak basuh muka, korang nak lebih dalam korang punya pencucian tu, korang boleh pakai berus daripada GoCocho ini. Jadi guys, kalau rasa berbaloi tak berbaloi, korang boleh usah berus ni dekat beg kuning Bamau sekarang.